kursi lah. Tak kursi? Kursi lah. Dia baik. Dia tak ada kursi. Dia orang santai. Dia orang sweat. Aku tak tahu. Macam dia peluk kaki dia. Tapi orang tunduk orang yang beli Betul. Lepas tu kau tanya aku lah dia kata. Kau rasa tak? Dia tanya Ada mungkin tak? Tak. Saudara kacang. Tak ada mungkin tak? Lepas tu Itu aku ambil tu kau pun macam ni lah. Okey. Kaki lu cepat nak jalan dulu. Okey, cuba ni. Kaki tak? Kaki bawa berapa? Lepas tu kau cakap, ada mungkin tak? Kau macam cakap dia boleh kata. Ada mungkin tak? Suruh kamera pergi dia. Oh, tin. Dia cakap apa? Aku kena cakap apa? Kau buat muka gelabah kata. Kau pun kata, kau cakap dia boleh. Ada mungkin tak? Itu lah. Lepas tu aku cakap dia boleh. Okay dah, dah boleh lah. Okay, kau action. Okay. Ada mungkin kan? Lompat-lompat berkata ni. Ya, dah aku. Ada okey tak tu? Ada masuk tak? Okay lah. Kau nampak apa ni? Ada orang negatif. Kita kena teruskan dia. Kena teruskan dia. Macam Dah tengok okey. sangat kan. Boleh terus kan? Boleh ke? Aku boleh. 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 Kita tak boleh. Okay, aku rasa patut buat sambungan lain pula. Habis episod ni habis. Sambung esok. Habis esok pula. Okey lah. Tengok lagi. Kayu kan. Kita tak boleh beban dong. Panas lagi. Ya, aku rasa Setting lah. Dekat Adam dah lalu treatment lagi dah okey lah. Jadi nampak syawal nampak Ini esok jam lah. Nanti kata. Tapi ada isu orang tak. Kau macam tu, kau macam Panama bawah. nampak tak abro ni? Ya. Abro penting tu. Okay guys, saya minta maaf sikit dekat studio kita tadi telah pun berlaku macam-macam perkara ni. Dan Adam pun telah pun ditenangkan oleh seorang kru kita bro yang pandai juga dalam bidang-bidang mistik ni. Adam okey Boleh teruskan Boleh. Okay, saya teruskan soalan ni kepada panel kita yang kedua lah. Okay, Syawal Kau pula macam mana? Kau pernah lalui tak? Perkara-perkara story mistik ni. Okay, first and foremost kan, aku nak cakap lah yang bahawa aku ni sejenis yang takkan nampak hantu, takkan nampak benda-benda ni. Kalau macam pergi petang, pergi masuk hutan pun, orang lain nampak, aku tak nampak. Aku tak nampak hantu ni, tetapi aku punya keluarga banyak selalulah mengalami kena sihir, kena santau, jadi kena rasuk, jadi malam raya kena rasuk, malam esok dia kena rasuk, dia kena rasuk, aku kena apa, selalulah kena hadap kerasukan yang sampai aku tengok rasuk tu aku dah bosan. Bodoh lah. Tak boleh dah. Tak ada nasi kering. Aku dah buat live tu malu. Ya, habis video ni sikit. Pasal macam mana? Dah kita nikah dah. Buat ni sekali kita ikut. Ya, cuba ni video. Ya, saya lagi tak habis. Aku cakap dah. Kawan cakap pasal dia dah kena rasuk. Ada ending lah. Oh, dah buat kejut lah. Kejut tak ada. Tapi dapat isu kawan. Dapat dia dapat. Takkan lah publish yang aku terkejut. Kau dapat real tu. Tak ada sakit tu. Saya sambung. Aku tak habis lah cakap potong itu. Banyak. Dia tak letak Banyak kita film video. Kita tempat tu. Tu lah, tu. Aku sebab tu.
Aku rasa patut episod lain lah. Cakap je siaran itu patut dihentikan terpaksa tiba-tiba. Sebab berlakunya kemalangan tiap diri ni. Tak, kau dah malu Tak apa? ada. Tak ada. Jadi Saya watakkan Okey. Malam ni upload terus Editor